Mungkin inilah ilmu yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Stay fokus, follow Cik Ju. Korang akan sangat-sangat happy dengan apa yang Cik Ju akan sampaikan. Bukan pasal usaha kita berjaya, tapi sebenarnya daripada pilihan kita. Cik Ju nak sharekan tips pilih bisnes, tip elak scan dan tip buat bisnes terus kaya. Mungkin Al Ujak Circle adalah your dream team yang selama ini korang semua cari. Sebelum kita nak buat bisnes, kita kena tengok tiga perkara ni. Apakah tiga benda ni? Yang pertama, kita kena tengok syarikat. Yang kedua, kita kena tengok produk. Yang ketiga, kita kena tengok marketing plan. Kalau ketiga-tiga ni okey, kita terus saja jalan. Tetapi kalau ada salah satu daripada ini tak berapa nak okey, kita kena kaji lagi sampai betul-betul berpuas hati. Okey. Banyak sangat dekat luar sana produk okey, marketing plan dia okey tapi syarikat dia tak berapa nak okey sebab kita tak kenal pun siapa founder dia, kita tak kenal pun, kita tak tahu pun dekat mana dia punya HQ kan, tetapi kita main belasah saja. Kalau macam ini kita dalam sangat-sangat bahaya. Sebab bila apa-apa terjadi, orang akan salahkan kita. Orang tak akan salahkan syarikat sebab kita pun tak kenal dia punya founder siapa kan. HQ pun kat mana kan. So, berhati-hatilah. Berhati-hati. Yang kedua, kita kena tengok produk dia. Kan. Kalau syarikat dia okey, marketing plan dia okey tapi produk dia tak berapa okey. Produk dia susah nak jual. Produk dia tak ada repeat sale, tak ada repeat order setiap bulan. Korang kena sangat-sangat berhati-hati juga sebab bila tak ada repeat sale setiap bulan, kita akan sangat-sangat penat sebab kita kena buat setiap hari, setiap bulan kita akan kena cari prospek baru. Lama-lama umur kita pun makin hari makin tak muda. Okey? Yang ketiga, kita kena tengok marketing plan dia. Adakah marketing plan dia simple? Senang kita nak buat. Adakah dia bayar bonus tu senang untuk kita dapat? Lepas tu adakah dia punya marketing plan dia seronok? Ada cuti-cuti kan? So, sebab banyak sangat dekat luar sana, syarikat okey, produk okey, marketing plan dia tak okey. Sebab apa? Hancur marketing plan dia. Kita buat penat-penat dah ni. Banyak sangat kita buat. Tetapi kita dapat bonus ciput saja. Kita dapat reward pun bukanlah reward yang boleh maksudnya reward yang best-best lah, yang besar-besar. Hanya dapat reward cincin kan. Gold bar kan. So, kita kena tengoklah ketiga-tiga benda ni lah. Okey, ini adalah syarikat Forever Living yang mana banyak, ramai sangat tim Cik Ju yang telah menggunakan syarikat Forever Living dan Alhamdulillah sekarang income 45 angka setiap bulan. Okey, yang pertama kan, syarikat Forever Living ni dah lama, kukuh, tiada hutang. Aset dia berbilion dan syarikat dia besar, ada 165 buah negara international. Kita bukan main dekat Malaysia saja tetapi kita main dekat luar negara. Dan syarikat ini sangat-sangat lama, lebih 45 tahun. Stabil, sell chart sentiasa menaik. Okey. Dan produk dia pula daripada hasil tanaman sendiri. Kita ada ladang sendiri. Kita ada kilang sendiri. Dan stok bekalan kita dan stok bekalan mentah kita insya-Allah akan ada sentiasa. Okey. Dan bila kita ada kilang sendiri, kualiti produk kita akan terjaga dan insya-Allah sangat-sangat bagus. Dan kita jual sendiri. Bila kita jual sendiri, kita kawal harga sendiri. Kita tak ada main-main harga. InsyaAllah sangat-sangat murah. Dan dia punya produk sangat-sangat senang. Senang untuk kita jual. Senang untuk kita upsell. Dan produk Forever Living juga bukanlah produk bermusim. Bukanlah produk trending. Sebab kalau produk bermusim, produk trending ni, kita akan penat. Kita akan penat buat. Sebab dia hanya datang waktu-waktu tertentu sahaja. Lepas daripada itu, sell kita krik-krik. Dan produk Forever Living adalah hak cipta terpelihara. Tiada persaingan. Tak ada orang dapat tiru produk Forever Living. Dan yang ketiga, marketing plan dia sangat-sangat simple. Senang sangat kita nak buat. Dan duplicable. Kalau kita hanya modal satu kali saja tapi kita boleh dapat income berkali-kali. Macam gitu. Itu yang kita nak tu. Korang bayangkanlah nak buka kedai burger pun kita kena ada 6,000 ke atas. Kalau kita tak ada modal banyak ni, memang kita tak boleh. Tetapi dekat dalam Forever Living, korang hanya modalkan sekali saja tapi korang dah boleh buka di banyak cawangan. Okey. Dan produk marketing plan Forever sangat profitable. Bonus dibayar daripada harga jual. Tak ada syarat-syarat yang membebankan, memenatkan kita. Dan dia sangat-sangat seronok. Kita ada percutian 3 kali setahun. Cuti-cuti percuma. Okey, ini adalah
founder kita iaitu Red, Dr. Red. Dr. Red ni memang asalnya dah kaya sebelum ditubuhkan Forever Living. Dia dah kaya. Dia ada bermacam-macam aset daripada perhotelan, perkapalan dan sebagainya. Ini adalah kita punya mentor Kak Miza. Kak Miza dah berjumpa dengan Mendian. Dr. Red ni dah meninggal dunia dan sekarang syarikat Forever Living diberikan kepada anaknya Grey. Great. Okay, Alhamdulillah. Ini adalah segala aset-aset yang dah ditubuhkan sebelum Forever Living. Visi dan misi Forever Living, Dr. Rex ni ditubuhkan Forever Living sebab dia nak memberikan ramai orang kesihatan yang baik. Dia tubuhkan produk yang sangat-sangat berkualiti, yang sangat-sangat organik dan juga dia ingin memberikan ramai orang bebas keuangan, kaya. Alhamdulillah, itu adalah visi dan misi Dr. Rex lah. Dan kita punya syarikat ialah private owned company. Cikgu nak ingatkan kepada korang semua ya. Sebab sekarang ramai sangat orang suka bila syarikat dia masuk dalam bursa saham. Sebenarnya bila kita jumpa syarikat yang masuk dalam bursa saham, sebenarnya syarikat ini tak berapa nak ada duit. Sebab tu dia masukkan syarikat dia dekat dalam bursa saham. Dan bila syarikat ini dia punya sale meningkat, dia punya sale menaik, dia tidak akan bagi keuntungan dia kepada pengedar, tetapi dia bagi kepada pelabur-pelabur dia dulu. So apa yang kita dapat, kita hanya dapat penat sahaja. Kalau korang ada terjoin syarikat yang ada dekat dalam bursa saham, korang kena cepat-cepatlah cari yang lain. Okey, yang belum terjoin lagi, korang kena kaji-kaji lagi. Okey, jangan buat bisnes yang ada dekat syarikat yang ada dekat bursa saham. Dan business Forever Living ni private owned company, semua hasil yang mereka ada ni semua daripada hasil cash yang mereka beli sendiri. Dan syarikat inilah sudah lama, sejak daripada tahun 1978, lebih daripada 40 tahun. Dia sangat-sangat stabil, prestasi jualan dia sentiasa menaik dan dia ada lebih 10 juta pengedar. Okey. Okey, lepas tu dan Dr. Rex ni sebenarnya pada tahun 2002 disenaraikan dalam Forbes 400 sebagai orang terkaya ke-368. Dah sangat-sangat kaya. Okay? Dan ini adalah center-center yang berada di 165 buah negara. Best kan? Korang bayangkanlah, korang hanya daftar ahli VIP dekat Malaysia tapi boleh terima bonus bulanan dari 165 buah negara. Hanya daftar ahli je dekat Malaysia tau. Buat dekat Malaysia. Tapi layak terima dividen daripada 165 buah negara. Best ke best sangat? Mestilah best kan? Mana ada syarikat yang macam ni. Kita hanya keluarkan modal sekali tapi kita boleh berniaga dekat seluruh dunia. Sebenarnya kalau nak buka center dekat seluruh dunia tu, kita kena makan modal tah berapa juta, tak tahulah kan? So Alhamdulillah, dekat Forever Living kita hanya modal sekali tapi kita boleh dapat untung berkali-kali. Okay? Alhamdulillah. Ini adalah mereka-mereka yang telah terbukti menerima dividen tahunan daripada Forever Living. Dan syarikat Forever Living telah melahirkan beribu-ribu jutawan di seluruh dunia. Ini adalah Jepun. Negara Jepun. Ini Malaysia. Ni tim kita lah ni. InsyaAllah mana tahu satu hari nanti korang pula yang akan tersenarai di dalam gambar ini. Okey, kita ada kilang. Ini adalah kilang kita. Ladang kita. Ladang kita besar. Ladang kita 2 kali ganda peta Singapura. Dan kita mengeluarkan kita menanam 50 juta pokok aloe vera Barbandensis Miller. Aloe vera terbaik dunia. Dan setiap hari kita mengeluarkan 300 botol dalam 1 minit dan 400,000 sehari untuk dipasarkan di seluruh dunia. Dan kualiti produk kita sangat-sangat bagus. Sebab kita ada kilang sendiri, kita jaga sendiri, insya-Allah produk kita sangat-sangat bagus. Dan kita pengeluaran produk kesihatan dan kecantikan lidah buaya yang terbesar di dunia. Gitu. Alhamdulillah. Okey. Dan 60% aloe vera dunia kawal bekalan mentah, jual sendiri, kawal harga, dan insya-Allah harga kita sangat-sangat murah. Dan kita bukan aja ada aloe vera. Kita juga adalah peternak lebah terbesar. Kita ada 2 ladang ternakan lebah sendiri. Dan kita mengeluarkan 4 produk hasil lebah dalam satu bumbung. Iaitu bee honey, bee pollen, bee propolis dan royal jelly. Insya-Allah harga kita sangat-sangat murah.
kualiti sangat-sangat terbaik. Ladang kita berada di Gunung Sonoran, gunung yang bebas daripada pencemaran. Kalau dekat Malaysia, kita mengalami khatulistiwa, maksudnya sentiasa hujan. Tetapi dekat Gunung Sonoran, kita tak setahun hanya satu kali, dua kali saja hujan. Sebab itu madu kita sangat-sangat tidak banyak kandungan air. So, bila tidak banyak kandungan air, madu ini adalah madu yang berakali. Tapi kalau madu yang terlalu banyak kandungan air, dia menjadi madu yang sangat-sangat berasid. So, kena bijak memilih dan bijak mengkaji. Okey? Alhamdulillah. Okey, dan produk kita sangat-sangat senang untuk kita upsell sebab produk kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita ada macam contoh, orang tu dia tak nak, dia kata dia tak ada masalah kesihatan dalaman, tetapi dia ada mulut berbau. Kita boleh upsell dia dengan ubat gigi. Kita ada ubat gigi yang sangat-sangat power. So, alhamdulillah, kan? Kita juga ada produk stroke, kita ada kolesterol darah tinggi dan sebagainya. So, kalau contohlah kita nak pergi pasar raya, kita kata nak beli gula sahaja. Betul tak kita akan hanya tumpu sahaja kepada beli gula? Tak kan? Bila kita masuk sesuatu tempat pasar raya kan, ada macam-macam produk, kita mesti tak akan hanya semata-mata masuk beli gula sahaja. Mesti kita akan beli Maggi lah, kita akan beli susu lah kan, kita akan beli biskut lah dan bermacam-macam lagi. Sama juga dekat dalam produk Business Forever Living, kita ada produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan produk kita InsyaAllah setiap hari orang guna. Takkan setiap hari orang tak gosok gigi kan? Takkan setiap hari orang tak pakai shampoo? Takkan setiap hari orang tak cuci muka? Betul tak? So, sangat-sangat senang untuk kita upsell. Okay?